Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2017 kertas 1 soalan 43. Okey, persamaan kimia berikut menunjukkan penguraian bagi plumbum 2 nitrat. Okey, so kalau you tingkatan 4 sekarang, yang ini tindak balas ni you akan jumpa masa chapter acid base dan garam, specifically topik garam lah. Okey, kalau tingkatan 5 mesti pernah jumpa dah sebab dah buat eksperimennya. Okey, soalan dia, apakah jisim plumbum 2 nitrat yang diperlukan untuk menghasilkan 3.6 desimeter cube? Ni salah type ni. Desimeter cube gas oksigen pada keadaan bilik. Alright. So, yang pertama, kita kena tahu plumbum 2 nitrat ni yang mana satu. So, dari chapter 3, you dah tahu plumbum 2 nitrat is this one. This one is plumbum 2 nitrat. Okay. So, dia nak tahu berapa jisim plumbum 2 nitrat tu. So, kita tulis jisim tanda soal pada persamaan kimia ni. Okey, lepas tu dia kata dia dah bagi information iaitu 3.6 desimeter cube gas oksigen. Yang mana satu oksigen? Yang ini. So, dia bagi information apa? Dia bagi isi padu 3.6 desimeter cube. Mana saya tahu isi padu? Because unit dia desimeter cube. Okey. Dan kita pergi kepada macam mana nak jawab soalan ini. So seperti biasa, kalau saya akan guna kaedah tiang tu lah, yang Cikgu Zulkifli Mahmud buat tu. Okay, so kita punya, yang kita ada information, oksigen kita letak sebelah kiri. Walaupun oksigen tu adalah hasil yang berada di sebelah kanan arrow, tapi disebabkan information yang kita ada iaitu berkaitan dengan isi padu oksigen ini, kita ada information dia, therefore kita akan letak sebelah kiri lah. Okey. Dan yang kita nak cari tu adalah berkaitan dengan plumbum 2 nitrat. Kita nak cari apa? Kita nak cari jisim. Okey. So, daripada isi padu gas oksigen ni apa kita boleh cari? Kita boleh cari bilangan mol bagi gas oksigen, iaitu menggunakan formula penghitungan bilangan mol yang ketiga, iaitu isi padu gas bahagi isi padu molar gas. Okey. So, terus tulis 3.6 desimeter cube bahagi dengan isi padu molar yang digunakan. Ni, dia dah bagi dalam kurungan. Dia mesti kena bagi kat awak. Okey, so 24 desimeter cube per mol. Okey, so kita akan cancel off macam ni. Dan kita tekanlah calculator. Kita akan dapat 0.15. Mol negatif 1. Mol negatif 1 ni di bawah. Bila kita bawa naik di atas, dia jadi mol sajalah. Okey, perlu ke tunjuk jalan kerja? Pada saya, tak kira lah mana-mana soalan perhitungan, be it dekat kertas 1, kertas 2 ataupun di mana-mana, sama ada struktur ataupun esei, tunjuk jalan kerja supaya kita tahu dari mana datang jawapan kita tu. Okey, kertas 2 obviously lah kena ada tunjuk jalan kerja kan. Tapi macam kertas 1 ni, bila you tak tunjuk jalan kerja, nanti bila you recheck soalan ni, nanti you tiba-tiba tukar jawapan because you dah tak ingat dah dari mana datang jawapan yang you buat asalnya tu. Okey. Next step adalah nisbah mol. Okey, mol ratio, nisbah mol. Okey, so bila nak tengok nisbah mol, kita kena tengok kepada persamaan kimia ini. Yang kita concern adalah berkaitan dengan oksigen. Okey, so di depan oksigen ada nilai apa? Kalau tak ada apa-apa means 1 mol. Jangan careless sebab oksigen ni, kita sedang bercakap pasal oksigen. So, kita kena refer kepada oksigen. Dan di depan plumbum 2 nitrat ada nombor 2 kat sini. So, 2 mol. So, basically secara teorinya, untuk menghasilkan 1 mol oksigen ini, you perlukan 2 mol plumbum 2 nitrat. Tapi orang ni dalam makmal dia hanya dapat hasilkan 0.15 mol. Sorry satu saya dah cacat. 0.15 mol sahaja gas oksigen. Jadi kita nak tahu kat sini berapa dia gunakan untuk dapatkan 0.15 mol oksigen itu. Okey, kalau yang tak nampak tu, you letak ini sebagai A, B, ini C. So, untuk dapat question mark ni adalah A darab B bahagi C. So, macam mana? So, A you adalah 0.15 darab 2 bahagi 1.
So you akan dapat 0.3 mol. Inilah bilangan mol bagi plumbum 2 nitrat. Okey, lepas tu dah ada bilangan mol plumbum 2 nitrat. Obviously you boleh kira GSIM bagi plumbum 2 nitrat. Macam mana? Kita guna formula penghitungan bilangan mol yang kedua, iaitu bilangan mol darab GSIM molar untuk dapatkan GSIM bagi plumbum 2 nitrat. So 0.3 mol ni adalah bilangan mol bagi plumbum 2 nitrat. So now kita kena kira GSIM molar bagi plumbum 2 nitrat. Saya tulis kat bawah sebab nanti tak muat. Okey. Plumbum ada satu saja. Oh ya, satu perkara yang saya nak ingatkan, just because ada nombor 2 dekat depan ni doesn't mean kita include nombor 2 tau. Nombor 2 ni hanya digunakan semasa ratio ini sahaja. Nombor dekat depan ni hanya digunakan pada step ratio sahaja, step nisbah mol sahaja. Other than that kita tak guna. Jadi bila kita nak kira untuk GSIM molar, jangan ambil kira nombor yang dekat depan tu. Dia hanya concern dengan sebatian ni sahaja. Okay, so plumbum berapa? 207. Okay, plus nampak ni nitrogen ada 2. Ni saya dah cover it up. Okay, nitrogen, Allah, mana dia? Nitrogen ada 2 kat sini. Nitrogen ada 2 kat situ. Alamak, kenapa ni? Bismillah. Okay, nitrogen ni ada 2 kat sini. So kena 2 darab 14. Kenapa 14? Sebab GSIM molar bagi nitrogen adalah 14. Nanti ada orang tanya pula, kenapa pula GSIM molar ni tulis GSIM atom relative? Remember, GSIM molar dan GSIM atom relative nilai dia sama. Yang membezakan mereka hanyalah unit sahaja. Okey. Plus, oksigen ni ada berapa? Oksigen ada 6. Nampak ni? 2 kali dengan 3. So, ada 6 oksigen. 6 darab 16. Okey, settle. So, tekan calculator. So, kalau you tekan calculator, you akan dapat nilai ini adalah 331. Okey, so bila 331 gram per mol ini darab dengan 0.3, you akan dapat 99.3 gram. So, jawapannya adalah B. Okey, so dapat adalah jawapan. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.